Salam sejahtera semua, selamat datang ke Semesta Arito. Pada pagi ini kami memaparkan aktiviti gotong royong kelas yang melibatkan guru dan murid. Bagi mewujudkan persekitaran yang ceria, bersih dan kondusif, ayo kita saksikan. Aktiviti ini melibatkan murid dengan bimbingan guru kelas. Antara kebersihan kelas yang dilakukan seperti mengelap meja, mengecat dinding dan menyusun buku serta sentiasa memastikan kebersihan sentiasa terjaga. Aktiviti ini bukan sahaja dapat memupuk nilai kebersihan namun juga dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan murid. Boleh cikgu kongsikan apa tujuan aktiviti gotong royong ini dijalankan? Okey, aktiviti gotong royong yang dijalankan pada hari ini adalah antara lain menjadikan ataupun membersihkan kelas agar menjadi ceria kepada para pelajar, dan kedua untuk memupuk semangat setia kawan, semangat bekerjasama dalam melaksanakan apa-apa amanah yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. Apakah harapan cikgu selepas aktiviti ini dijalankan? Kita berharap agar aktiviti seumpama ini diteruskan pada masa akan datang, dan kalau boleh dibuat dengan kerap supaya keadaan sekolah sentiasa ceria, kelas sentiasa ceria dan pelajar sentiasa ceria dan memupuk semangat setia kawan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, boleh cikgu kongsikan apakah tujuan aktiviti gotong royong ini dijalankan? Tujuan dia adalah untuk menyediakan kelas yang bersih, ceria, selesa untuk PDPC dan mewujudkan suasana yang konduktif untuk pembelajaran. Apakah harapan cikgu selepas aktiviti ini dijalankan? Harapan saya pelajar dapat belajar dengan selesa dalam keadaan yang bersih dan PDPC dapat dijalankan dengan lancar. Di samping itu, mungkin pelajar boleh menguasai pembelajaran dengan berkesan sebab suasana yang sangat kondusif. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Apakah perasaan kamu selepas menyertai aktiviti gotong royong ini? Saya berasa gembira kerana saya dapat mengeratkan silaturahim bersama kawan dan dapat bekerjasama sesama sendiri. Apa yang telah kamu pelajari melalui aktiviti ini? Dapat bekerjasama. Terima kasih. Apakah perasaan kamu selepas menyertai program aktiviti gotong royong ini? Saya berasa gembira. Apakah yang telah kamu pelajari melalui aktiviti ini? Saya mempelajari kita dapat bekerjasama dengan rakan-rakan. Terima kasih. Bye. Secara keseluruhannya, aktiviti pada pagi ini berjaya dijalankan dengan lancar atas kerjasama guru dengan murid. Semoga aktiviti yang seperti ini akan diteruskan pada masa hadapan demi mewujudkan suasana ceria dan harmoni. Sekian daripada kami, Semesta Arito. Terima kasih kerana menonton.